Seorang anggota PSSDLDM hendaklah, apabila menghadiri latihan, layak dibayar suatu allowance kehadiran atas apa-apa kadar dan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa yang layak dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera. Anggota hendaklah, sepanjang tempoh itu, dibayar gaji yang terendah dalam tangga gaji yang terpakai bagi pegawai dan askar-laskar angkatan tetap dalam pangkat yang berpadanan dengan pangkat anggota itu. Pelaksanaan latihan tempatan dan kelulusan bayaran bidang kuasa pengurusan pemerintah pasukan mengikut kehadiran dan jumlah jam yang direkodkan. Latihan tempatan (LT) adalah seperti berikut. Jangka masa latihan tidak kurang 2 jam dan tidak melebihi 12 jam sehari. Jumlah jam latihan tidak melebihi 240 jam setahun. Tuntutan allowance pengangkutan tidak melebihi 120 kali setahun. Kadar allowance kehadiran LT berkuat kuasa 1 Januari 2022 adalah seperti berikut. 1. Pegawai 9.80 Rm sejam. 2. Lain-lain pangkat 8.00 Rm sejam. Selain allowance LT, semasa menghadiri sebarang latihan di pasukan, anggota layak membuat tuntutan allowance perjalanan bagi yang menggunakan kenderaan sendiri atau pengangkutan awam berdasarkan syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Pegawai dan anggota sukarela layak tuntut allowance pengangkutan jika tidak disediakan kenderaan kerajaan. Syarat kelayakan: A. Hadir latihan tempatan lebih dari 2 jam sehari. B. Hadir latihan berterusan atau KIM tahunan untuk 2 hala, hari pertama dan terakhir. C. Had maksimum allowance pengangkutan adalah berdasarkan kiraan maksimum 200 km perjalanan pergi dan balik ke unit dengan kadar kereta atau motosikal sahaja. Kadar tuntutan: kenderaan sendiri, kenderaan ibu bapa sahaja, kenderaan adik-beradik kandung sahaja. Kadar tuntutan tambang pengangkutan awam: dibayar tambang ganti perjalanan 2 hala pergi dan balik setiap kali hadir latihan. A. Taksi, kereta sewa, bas dan lain-lain kenderaan darat. Tuntutan disokong dengan resip. Sekiranya tiada resip, surat pengesahan perlu dikepilkan. B. Keretapi. PEG, kelas pertama, anggota, kelas kedua. Jarak tuntutan: jarak perjalanan hendaklah melalui laluan terdekat. Tempoh kuasa tuntutan: PEG dan anggota sukarela baharu melapor, kuasa tuntutan allowance pengangkutan PEG 22 dimajukan sebulan selepas tarikh kuat kuasa melapor. Pembaharuan kuasa perjalanan dimajukan ke ugat bulan Disember tahun sebelum, kelulusan dijangkakan bulan Januari tahun berikutnya. Kelulusan kuasa PEG 22 setahun, JAN di setahun semasa. Permohonan kuasa baharu perlu dibuat apabila berlaku perubahan jarak perjalanan, tempat kediaman, tempat latihan dan jenis kenderaan. Seorang anggota yang menghadiri latihan tahunan atau latihan yang berterusan hendaklah, sepanjang tempoh itu, dibayar gaji yang terendah dalam tangga gaji yang terpakai bagi pegawai dan askar-laskar angkatan tetap dalam pangkat yang berpadanan dengan pangkat anggota itu. Latihan berterusan (LB) dan latihan KIM tahunan (LKT) hendaklah dilaksanakan secara berterusan tidak kurang dari 72 jam serta mendapat kelulusan oleh pihak berkuasa yang layak terlebih dahulu. Syarat kelayakan pembayaran allowance LB dan LKT adalah menghadiri latihan minimum 72 jam berturut dan tidak melebihi 15 hari dalam setahun untuk LKT sahaja. 2. Allowance dibayar mengikut kadar dan syarat sebagaimana yang terpakai kepada angkatan tetap. Tata cara pengiraan adalah seperti berikut. Gaji minimum dan imbuhan tetap khidmat adalah berdasarkan jadual gaji pegawai dan anggota tetap yang mengikut rasionalisasi skim perkhidmatan ATM. Pegawai, ijazah dan ke atas. LLP, SPM dan ke atas. Allowance yang diberikan kepada anggota sukarela sekali dalam setahun mengikut tahap keaktifan anggota menghadiri latihan di pasukan.
Seorang anggota yang tidak dikerah untuk berkhidmat hendaklah dibayar suatu sagu hati tahunan bagi kehadiran dalam mana-mana latihan atas apa-apa kadar dan tertakluk pada apa-apa syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa yang layak dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera. Pembayaran sagu hati selalunya dilakukan pada bulan 10 atau 11 sebelum akaun panjar ditutup. Namun, pasukan boleh melaksanakan pembayaran awal sekiranya terdapat anggota yang telah memenuhi syarat untuk pembayaran sagu hati kadar penuh. Pegawai dan anggota sukarela yang telah menghadiri sejumlah latihan yang ditetapkan, layak dibayar bunti tahunan mengikut kadar dan syarat seperti berikut. A. Kadar penuh. Pembayaran penuh sebanyak RM520.00 kepada anggota yang menghadiri latihan melebihi 380 jam setahun. B. Kadar 3 suku. Pembayaran sebanyak RM390.00 kepada anggota yang menghadiri latihan di antara 240 hingga 379 jam setahun. C. Kadar separuh. Pembayaran sebanyak RM260.00 kepada anggota yang menghadiri latihan di antara 120 hingga 239 jam setahun. Pegawai yang telah rasmi ditauliahkan dalam Angkatan Sukarela layak dibayar peruntukan alaun pakaian seperti berikut. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.